pisau. Lambat ni kau ni. Makan macam ni. Kau kenapa makan macam tu? Kenapa? Ya Allah, dia kokek. Hei! Allah, lambat makan yang. So ibu nak makan. Tada! Nampak tak ni? Nampak macam colourful kan? Okay, colourful. So ini adalah kek lapis tau. So yang ni semua addition yang cheese punya lah. So ibu ada kat sini red velvet cheese. Lepas tu ada masam manis. Okay, sweet sour. Lepas tu satu lagi rainbow cheese ni. So ini antara yang orang kata top, paling tinggi lah. 5 paling tinggi, paling ramai orang beli. So korang nak makan macam tu? Nak rainbow? Kita try yang rainbow. Sebab rainbow ni biasanya budak-budak akan suka kan. So kek lapis ni pure tau. Pure yang memang orang kata resepi daripada Sarawak sendiri yo. Nampak sini dia siap ada chop dia. Oh gitu. So ni kek lapis Sarawak. Itulah kek lapis opah Sarawak. Ibu nak buka. Opah buat. Kita akan buka. Okay. Sedap bau dia. Sekejap. Bau dia sedap. Ni nak bau ke? Korang nak bau ke? Sabar. Bau. Sedap kan? Wow. Mestilah sedap. Nampak ni. Ni kek dia. Okay. Nampak ni. Sedapnya. Itulah. Alamak, ibu lupa lah nak bawa pisau. Lambat ni kau ni. Makan macam ni. Kau kenapa makan macam tu? Kau kenapa? Ya Allah, dia kokek. Kau kenapa makan macam tu? Hei! Lambat ke? Pergilah ambil pisau. Ya Allah, lambat makan yang. Sedap lah. Sedap. Tapi melampau lah makan tokak gitu. Sedap ke tak? Sedap. Korang nampak macam tu yang makan tokak-tokak. Sekejap, ibu nak kena ambil pisau. Kejap, ibu ambil pisau. Melampau betul budak ni. Dia pula ajar kita cara makan yang betul. Ni guna pisau biasa ni pun. Nampak ni. Yang sedap ni bila kita makan kek lapis ni, kita bukan makan macam tu. Tadi tak best sebenarnya. Dia best ni kan kita akan buka satu persatu saja. Baru best. Macam tu. Makan nasi. Macam tu kan. Baru sedap. Nak makan juga. Sabarlah ibu potong. Kalau korang nak cari kek lapis sedap macam ni, klik kat beg kuning tu. Ambil hingga sini. Korang klik lah kat beg kuning tu. Ada pirana kat sini. Banyaknya dia orang makan. Duk potong. Tepi. Ada lagi tu. Jangan minta dulu. Sabar ya. Ibu rasa memang satu hari ni habis lah. Ni untuk raya korang boleh dapatkan yang ni tau. Memang sedap. Korang hidangkan yang ni pun dah berbaloi dah. Okay?